Kita mengutamakan kewajipan-kewajipan berbanding, ya, kita panggil fiqhul aulawiyat, keutamaan dalam hidup kita ni. Dia ada kadang-kadang penting dengan penting, mana lagi penting. Kadang-kadang kita bertembung. Contoh Ustaz, contohnya majlis ilmu, kemudian ada saudara mara datang hari ni. Mana kita nak utamakan, majlis ilmu ke saudara datang? Pening juga. Tuan-tuan, tidak akan bertembung dua kebaikan dalam satu masa, melainkan kita gagal mengurusnya. Padahal kita boleh bagi tahu, Ji, Haji nak datang ke malam ni? Malam ni saya ada pengajian. Haji boleh tak datang pengajian sekali? Nanti lepas pengajian kita, boleh je kita nak susun macam tu. Tapi kita pilih untuk menjadikan alasan, bagus juga Haji datang malam ni, saya tak payah datang pengajian. Free tak malam ni? Free. Tapi saya ada pengajian kuliah maghrib. Haji kalau nak datang maghrib, Haji datang terus pergi kuliah. Nanti lepas isyak kita jumpa. Boleh je. Itu maksudnya mengabaikan dunia. Mana apa? Kita mengutamakan yang utama. Fiqhul aulawiyat, keutamaan. Bila bertembung dua yang baik, orang nak ziarah baik, kita rancang, kita susun supaya dalam keadaan dua-dua dapat. Orang ziarah dapat, majlis ilmu pun dapat. Wallahu ta'ala a'lam.